Okey, Assalamualaikum dan selamat kembali ke saluran YouTube Cikgu Nama Ming Lao Shi. Dan insyaAllah hari ini saya akan bedah buku teks SJKC Sains tahun 3. Tapi sebelum saya mulakan video saya kali ini, jangan lupa untuk langgan saluran saya, kongsikan video ini dan juga tekan butang suka kalau rasa video saya ini memberi manfaat, memudahkan urusan anda. Dan anda juga boleh tekan butang sertai ataupun join untuk memberi sokongan kepada saluran YouTube saya ini. Okey, dan dekat sini, okey, di muka surat 5, buku teks tahun 3 ini, okey, kita ada dua perkataan ini yang disebut sebagai tui tuan. Tui tuan. Tui tuan ini kalau kita rujuk kepada buku teks SK, dia rujuk kepada membuat inference. Tapi dekat sini dalam bahasa Cina, tui tuan juga boleh ada maksud kesimpulan, membuat kesimpulan. Dan dekat sini kita cuba tengok, 根据他们的表情，根据他们的表情，根据 mengikut他们 mereka, 表情 ada maksud riak wajah, riak muka ataupun reaksi. 谁吃到甜的橙，谁吃到甜的橙，谁 siapa 吃到 dapat makan, 甜 manis, 橙 oren. Jadi siapa dapat makan oren yang manis. Dan 谁吃到酸的橙，谁吃到酸的橙，谁 siapa 吃到 dapat makan suan masam, 橙 oren. Jadi siapa dapat makan oren yang masam. Dan dekat sini kita ada 3 orang pelajar, Xue En, Mo Han, dan juga Wen Kai. Okey, dan dekat sini, 来看看雪恩如何做出推断。来看看雪恩如何做出推断。Okey, dan 来看看 mari tengok, mari lihat. 雪恩 nama orang lah. Dan 如何 macam mana. 做出 buat, dan 推断 ada maksud inference ataupun kesimpulan. Okey, dan di sini 他观察到什么，他观察到什么。Okey, 他 dia 观察到, maaf, okey, 观察 ada maksud memerhati, tapi bila ada tau di belakang ada maksud dapat memerhati. Dan 什么 rujuk kepada apa. Jadi apa yang dia dapat perhatikan. Okey, dan kemudian 他以往的经验是什么？他以往的经验是什么？他以往 ada maksud lepas, ada maksud lalu, yang lepas, yang lalu. Dan 经验 ada maksud pengalaman, dan 是什么 ialah apa. Jadi apakah pengalaman lepas yang dia ada? Okey, kalau kita tukar kepada ayat bahasa Melayu, dan dekat sini dikata hao suan ini kita boleh fahamkan masamnya. Dan kemudian hao tian ini kita juga boleh fahamkan manisnya. Okey, suan ada maksud masam dan tian ada maksud manis. Dan kemudian 它的推断是什么？它的推断是什么？它 ataupun 它的 dia punya 推断 inference ataupun kesimpulan, 是什么 ialah apa. Jadi apakah kesimpulannya? Apakah inference-nya? Dan kemudian dikata 莫涵吃到的是莫涵吃到的橙是酸的。莫涵吃到的橙是酸的。莫涵, okey, nama orang lah. 吃到的橙 orang yang dimakan, 是酸的 ialah masam punya kalau direct translate. Okey, jadi orang yang dimakan mohan merupakan oren masam. Kita boleh fahamkan macam tu. Dan Wen Kai 吃到的橙是甜的. Maaf, Wen Kai 吃到的橙是甜的. Wen Kai nama orang, 吃到 dapat makan, 橙 oren, 是甜的 ialah manis punya. Jadi oren yang dimakan Wen Kai itu manis. Okey, dan kemudian 雪恩根据以往的经验来解释所观察到的事物或现象。雪恩根据以往的经验来解释所观察到的事物或现象。雪恩 nama orang, 根据 mengikut, 以往的 yang lepas, yang lalu, 经验 pengalaman, 来解释 untuk menerangkan, untuk menjelaskan, 解释 ada maksud jelaskan, 所观察到的事物. Okey, 事物 rujuk kepada peristiwa yang diperhatikan. Okey, ayat inilah yang dekat belakang ini ada maksud peristiwa yang diperhatikan. Okey, 观察 ada maksud memerhati, ada maksud perhati. Tapi 观察到, bila ada tahu ini ada maksud dapat, perhati. Okey, dan 或 ini ada maksud atau, dan 现象 ini rujuk kepada
fenomena. Okey, jadi Xue En menggunakan pengalaman yang ada untuk menjelaskanlah apa yang diperhatikan. Okey, dan kita tengok yang ini. 我们也可根据所收集的资料来解释所观察到的事物或现象。我们也可根据所收集的资料来解释所观察到的事物或现象。Dan dia kata, 我们 kita也 juga 可 boleh 根据 mengikut dan 所收集的资料。资料 ini ada maksud maklumat. 收集 ini ada maksud kumpul, jadi maklumat yang dikumpul. Okey, untuk ayat belakang ini. Dan 来解释 untuk menjelaskan. 解释 ada maksud menjelaskan. Dan 所观察到的事物，事物 ini ada maksud peristiwa. Jadi 观察 ini ada maksud perhati. Jadi peristiwa yang diperhatikan. Dan 或 ini atau dan 现象 ini fenomena. Jadi kita boleh guna maklumat yang kita kumpul lah untuk menerangkan fenomena ataupun peristiwa yang kita perhatikan. Okey, dan dekat sini dia kata 鱼都游向水面，鱼都游向水面，鱼 ikan, 都 semuanya, 游 berenang, 向 menghala, 水面 permukaan air. Okey, jadi dia katalah ikan ini semuanya berenang menuju ke permukaan air. 因为水里没有足够的空气，因为水里没有足够的空气，因为 kerana 水里 dalam air, tapi 水 ini air, li ini dalam. Dia terbalik dalam dengan bahasa Melayu. Dan 没有 tiada, 足够 cukup, 空气 udara. Jadi kerana disebabkan okey, dalam air tak ada udara yang mencukupi. Dan dekat sini, 观察图中人物所做出的推断，观察图中人物所做出的推断。 观察 memerhati, 图中 dalam gambar, tapi dia terbalik. Tu ini gambar, 中 ini dalam. 人物 ada maksud watak ataupun orang. 所做出的推断, 推断 ini adalah kesimpulan ataupun inference, dan 做出 ada maksud buat. Jadi jumpa 所 ini 所做出的推断, kesimpulan yang dibuat. Dan 你还可以做出什么推断？你还可以做出什么推断？你 awak 还 masih 可以 boleh 做出 buat 什么 apa 推断 inference ataupun kesimpulan. Dan dekat sini kita ada satu aktiviti 4, 活动式 dia kata 我们是推断能手，我们是推断能手。能手 ini kita boleh fahamkan ada maksud pakar. Jadi 推断 kesimpulan ataupun membuat kesimpulan, dan 我们 kami merupakan pakar dalam membuat kesimpulan. Itu tajuknya, tajuk aktiviti ini. Dan dia kata 根据右图中的情况，根据右图中的情况，根据 mengikut 右图 gambar kanan. Okey, tapi 右 ini kanan, 图 ini gambar, dan 中 ini ada maksud dalam, dan 情况 ada maksud situasi. 说出你的观察，说出你的观察，说出 cuba bagi tahu 你的观察 awak punya pemerhatian， 然后做出推断，然后做出推断，然后 kemudian 做出 buat 推断 kesimpulan ataupun inference. Dan dekat sini budak perempuan ini dia fikir 我已经按下开关了啊，我已经按下开关了啊，我 saya 已经 sudah 按下 tekan 开关 switch. Okey, dan lah ni ada maksud sudah lah, ada maksud macam itulah kalau terjemahkan kepada bahasa Melayu. Jadi dia kata saya dah tekan switch. Itu ayatnya. Okey, tapi lampu tidak menyala. Okey, dan dekat sini dia kata ni 观察到什么？你观察到什么？你 awak 观察到 dapat perhatikan 什么 apa？ 你能做出什么推断？你能做出什么推断？你 awak 能 boleh 做出 buat 什么 apa 推断 kesimpulan, dan kemudian 再做出另一个推断，再做出另一个推断，再 kemudian ataupun lagi 做出 buat 另一个 yang lagi satu 推断 inference ataupun kesimpulan. Dan 你认为哪个推断比较你认为哪个推断较合理？你认为哪个推断较合理？你 awak
认为berpendapat 哪个 mana satu 推断 kesimpulan ataupun inference 较 lebih 较 dekat sini ada maksud lebih dan 合理 dekat sini ada maksud rational dan 为什么ini rujuk kepada kenapa. Dan dekat sini okey mungkin ini cikgu dia kata 推断可以多过一个推断可以多过一个推断 inference ataupun kesimpulan ini 可以 boleh 多过 pun ada maksud lebih okey dan 一个 satu. Jadi kesimpulan ataupun inference ini boleh lebih daripada satu. 推断可能是对的推断可能是对的推断 kesimpulan inference 可能 mungkin 是对的 betul. Tapi betul dalam ayat ini adalah 对 ini sahaja. 是 dan 的 itu cuma nak tekankan 对 itu. Dan kemudian 也有可能是错的也有可能是错的 dan 也 ini juga 有可能 berkemungkinan dan 是错的 ada maksud salah tapi perkataan yang membawa maksud salah itu hanyalah perkataan tengah ini 错 dan 是 dengan 的 ini hanya untuk menekankan 错 itu. Okey, jadi itu sahaja untuk video kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa di video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.